Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia Christina binti Rosli, nombor metrik A202663. Hari ini kami akan membentangkan kajian yang bertajuk Pengaruh Faktor Penjanaan Ekonomi dan Pengurusan Masa terhadap aktiviti menjana pendapatan dan kekayaan keluarga. Dalam konteks ekonomi semasa, isu pengurusan kewangan keluarga semakin penting disebabkan peningkatan kos sara hidup. Keluarga bukan sahaja berfungsi sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai unit ekonomi yang perlu mengurus pendapatan dan perbelanjaan dengan baik. Pada masa kini, ramai isi rumah mula mencari pendapatan tambahan melalui perniagaan kecil, pekerjaan sambilan dan ekonomi gig. Situasi ini menunjukkan bahawa kekayaan keluarga tidak lagi bergantung kepada satu sumber pendapatan sahaja. Selain itu, pengurusan masa juga memainkan peranan penting dalam membantu individu atau keluarga melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ekonomi tambahan. Pengurusan masa yang lemah boleh menyebabkan peluang menjana pendapatan menjadi terhad. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat pengaruh faktor penjanaan ekonomi dan pengurusan masa terhadap pendapatan dan kekayaan keluarga. Seterusnya, kita pergi kepada permasalahan kajian. Isi rumah di Malaysia kini menghadapi pelbagai cabaran kewangan seperti peningkatan kos sara hidup, perubahan struktur pekerjaan dan ketidaktentuan ekonomi semasa. Disebabkan itu, ramai keluarga mencari pendapatan tambahan melalui pekerjaan sambilan, perniagaan kecil dan ekonomi gig. Namun begitu, tidak semua isi rumah mempunyai kemampuan yang sama untuk menjana pendapatan tambahan dan masih terdapat keluarga yang bergantung kepada satu sumber pendapatan utama sahaja. Selain faktor ekonomi, pengurusan masa juga mempengaruhi keupayaan seseorang untuk melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi tambahan. Pengurusan masa yang tidak terancang boleh menyebabkan peluang menjana pendapatan menjadi terhad. Di samping itu, status perkahwinan dan saiz keluarga turut mempengaruhi corak perbelanjaan dan kemampuan kewangan isi rumah. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada hubungan antara faktor penjanaan ekonomi, pengurusan masa dan aktiviti menjana pendapatan serta kekayaan keluarga. Kajian ini dijalankan untuk mencapai 3 objektif berikut. Pertama, mengenal pasti sosioekonomi dan agihan taraf pendapatan isi rumah responden. Kedua, menganalisis struktur komitmen hutang bulanan dan pemilihan sumber pinjaman kewangan yang mempengaruhi aliran tunai isi rumah. Dan yang ketiga, untuk mengkaji hubungan antara tempoh masa bekerja dengan kecenderungan pemilihan instrumen pelaburan dan tabungan isi rumah. Bagi kepentingan kajian pula, kajian ini penting untuk memahami bagaimana faktor ekonomi dan pengurusan masa mempengaruhi aktiviti menjana pendapatan dan kekayaan keluarga. Dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar, keupayaan keluarga untuk menambah sumber pendapatan menjadi semakin penting. Selain itu, kajian ini juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi isi rumah, khususnya berkaitan hubungan antara faktor ekonomi dan pengurusan masa. Kajian ini turut memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mengurus masa dan kewangan secara lebih sistematik bagi membuka peluang kepada aktiviti penjanaan pendapatan tambahan seperti perniagaan kecil dan kerja sambilan. Akhir sekali, kajian ini diharap dapat menjadi rujukan kepada pihak berkaitan dalam merangka program dan dasar yang berkaitan dengan pengukuhan ekonomi keluarga dan literasi kewangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia Fahana binti Muhammad Ramdan, nombor matriks A221145. Saya akan sambung pembentangan ini dengan kajian lepas. Kajian lepas ini terbahagi kepada 2 bahagian utama, iaitu konsep kajian lepas. Kajian lepas membantu memahami teori dan dapatan terdahulu berkaitan ekonomi keluarga. Penyelidikan ini meneliti pelbagai aspek penting seperti faktor penjanaan ekonomi, pengurusan masa, aktiviti menjana pendapatan serta pendapatan dan kekayaan keluarga. Yang kedua, kesejahteraan dan ekonomi. Dapatan terdahulu membuktikan bahawa pengurusan kewangan isi rumah berkait rapat dengan kesejahteraan hidup. Faktor kestabilan keluarga dipengaruhi oleh tahap perkahwinan, saiz isi rumah, jumlah pendapatan, corak pembelanjaan dan kos sara hidup semasa. Seterusnya, kita beralih kepada faktor penjanaan ekonomi. Di sini terdapat 3 perkara utama mengenai sumber pendapatan dan pendidikan. Penjanaan ekonomi, keluarga merujuk kepada usaha isi rumah memperoleh sumber pendapatan demi memenuhi keperluan harian dan menaikkan taraf hidup. Seterusnya, tahap pendidikan dan kemahiran kelulusan yang tinggi membuka peluang kerjaya yang stabil. Kemahiran khusus dalam teknologi, perniagaan dan keusahawanan turut memperkukuhkan sumber kewangan.
Akhir sekali, peluang ekonomi digital. Teknologi baharu membolehkan masyarakat menjana pendapatan tambahan secara dalam talian untuk menangani kos sara hidup yang semakin meningkat. Okey, slide ini menerangkan tentang pengurusan masa yang melibatkan keseimbangan pekerjaan dan keluarga. Pengurusan masa yang baik memastikan keharmonian antara komitmen kerja, tanggungjawab isi rumah dan kehidupan sosial seharian. Seterusnya, konflik dan impak emosi. Ibu bapa yang terikat dengan jadual kerja yang padat sering mengalami kekangan membahagikan masa yang boleh mencetuskan tekanan serta menjejaskan hubungan kekeluargaan. Dan kesan terhadap kewangan, kepincangan pengurusan masa menyebabkan kekurangannya perhatian yang diberikan terhadap pembelanjaan harian dan perancangan kewangan yang sistematik. Kita teruskan kepada aktiviti menjana pendapatan yang mempunyai 3 aspek. Yang pertama, kepelbagaian sumber. Kebanyakan isi rumah kini tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada satu sumber gaji tetap. Sebaliknya, dia mempelbagaikan usaha bagi menambahkan pendapatan. Yang kedua, jenis aktiviti. Ia merangkumi perniagaan kecil-kecilan, kerja sambilan, perniagaan dalam talian, perusahaan makanan, khidmat penghantaran, pertanian kecil serta penjualan produk digital. Yang ketiga, impak kewangan. Membantu mengurangkan tekanan kewangan dan meningkatkan simpanan. Walau bagaimanapun, aktiviti tambahan ini menuntut kawalan masa dan tenaga yang cemerlang. Bagi aspek pendapatan dan kekayaan, fokusnya adalah pada aset dan perlindungan kewangan. Dari segi pendapatan, ia merupakan aliran tunai berkala daripada kerja atau perniagaan. Keluarga yang berpendapatan yang tinggi lebih berupaya mengurus hutang dan menyimpan dengan cekap, manakala dari segi kekayaan dan aset, ia merujuk kepada pemilikan aset jangka panjang seperti rumah, tanah dan pelaburan. Pemilikan aset yang kukuh bertindak sebagai penampan semasa kecemasan ekonomi luar. Akhir sekali, terdapat beberapa rumusan yang kita boleh buat tentang kajian lepas. Yang pertama, hubungan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan isi rumah dipengaruhi secara langsung oleh faktor penjanaan pendapatan yang stabil, pengurusan masa yang baik dan pengumpulan aset kekayaan. Yang kedua, sistem penampan kewangan. Aktiviti pendapatan tambahan berupaya untuk membina tabungan simpanan keluarga yang kukuh untuk mengurangkan jurang bebanan kos sara hidup yang kian mencabar. Dan ketiga, perancangan sistematik. Keluarga yang memiliki perancangan strategik dan bijak mengimbangi pembelanjaan akan lebih bersedia mendepani tekanan ekonomi luar. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif melalui kaedah tinjauan. Ia dijalankan oleh kumpulan penyelidikan LMEP 1612 Perancangan Ekonomi Keluarga dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, yang diketuai oleh Prof. Madya Dr. Doris Padmini, anak perempuan S. Selvaratnam. Data dikumpulkan menggunakan borang soal sidik berstruktur yang dibina melalui platform Google Form bertajuk Mengoptimumkan Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga di Malaysia dan diadakan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Evaluasi sasaran kajian ini ialah Ketua Isi Rumah di Malaysia yang bertanggungjawab mengurus ekonomi keluarga seramai 1,318 responden. Berjaya dikumpulkan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang seperti umur, tina, etnik dan sektor pekerjaan. Instrumen utama kajian ialah borang soal sidik yang dibahagikan kepada 5 bahagian utama, iaitu bahagian A memfokuskan kepada demografi responden, bahagian B mengumpulkan data aliran tunai keluarga, bahagian C menilai pengurusan hutang dan tabungan, bahagian D mengukur pengurusan masa harian dan bahagian E meneliti strategi penjanaan kekayaan keluarga. Kajian ini turut menggunakan beberapa jenis skala seperti skala nominal, nisbah ordinal dan skala Likert 5 mata bagi memastikan data dapat dianalisis dengan lebih tepat. Selepas data dikumpulkan, semua maklumat dieksport ke dalam Microsoft Excel untuk diproses. Seterusnya, proses pembersihan data dilakukan bagi memastikan hanya data yang lengkap digunakan. Kajian ini menggunakan statistik deskriptif seperti kekerapan, peratusan dan skor min untuk melihat hubungan antara pengurusan masa dan keupayaan menjana pendapatan keluarga. Hasil kajian dibentangkan dalam bentuk cartapai dan jadual statistik bagi memudahkan pemahaman dapatan kajian.
Nama saya Aisyah Yasmin binti Joshipin, nombor matrik A211143 dan saya akan membentangkan tentang analisis dan dapatan kajian. Analisis ini membincangkan tentang pengaruh faktor penjanaan ekonomi dan perisian masa terhadap aktiviti menjana pendapatan kekayaan keluarga. Untuk analisis demografi responden, berdasarkan cartapan yang kita hasilkan, kita dapat lihat majoriti responden merupakan daripada golongan B40 iaitu sebanyak 61.28%, diikuti dengan golongan M40 sebanyak 25.36% dan T20 sebanyak 13.36%. Agihan ini mencerminkan realiti sebenar struktur pendapatan masyarakat di Malaysia dan sangat penting untuk kita fahami kerana ia akan memberikan gambaran yang jelas tentang kekangan kewangan serta corak pengurusan masa yang kita akan bincangkan. Seterusnya, analisis dapatan kajian. Berdasarkan graf analisis bilangan responden yang mempunyai hutang dan purata bayaran bulanan menunjukkan hutang kerendaan mempunyai frekuensi tertinggi diikuti oleh hutang rumah. Walau bagaimanapun, purata bayaran bulanan hutang rumah lebih tinggi berbanding hutang kerendaan. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada analisis graf ini, ia membuktikan bahawa hutang rumah merupakan beban kewangan terbesar bagi isi rumah. Seterusnya, analisis perbandingan masa bekerja dan pelaburan tabungan. Dapatan analisis ini membuktikan bahawa terdapat hubungan positif antara pertambahan masa bekerja dengan kekerapan menabung. Responden yang memperuntukkan waktu bekerja yang panjang iaitu dalam jumlah 8 hingga 10 jam sehari mencatatkan kekerapan aktiviti simpanan dan pelaburan yang lebih tinggi berbanding kumpulan masa bekerja yang lain. Selain itu, kita juga dapat lihat instrumen kewangan utama yang menjadi pilihan utama responden ialah bank perdagangan dan bank amanah saham. Ini kerana instrumen kewangan ini menawarkan risiko yang sangat rendah serta pulangan yang stabil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akmal Farizwan bin Muhammad Rosman dan nombor matrik saya ialah A218754. Jadi hari ini saya akan membentangkan bahagian kesimpulan iaitu rumusan kajian dan cadangan kajian yang telah kami perolehi. Jadi berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat 3 dapatan utama yang dapat kami perolehi. Yang pertama ialah faktor ekonomi mempengaruhi kekayaan keluarga. Jadi majoriti responden terdiri daripada golongan B40 yang menghadapi cabaran kewangan yang lebih besar akibat peningkatan kos sara hidup dan juga beban hutang yang tinggi. Jadi keadaan ini menyebabkan kemampuan untuk menabung dan membina kekayaan menjadi lebih terhad. Jadi yang kedua ialah pengurusan masa membantu penjanaan pendapatan. Jadi individu yang mempunyai pengurusan masa yang baik didapati lebih mudah membantu individu melibatkan diri dalam aktiviti menjana pendapatan tambahan. Contohnya bekerja sambilan atau melakukan perniagaan kecil. Jadi ini menunjukkan bahawa pengurusan masa yang sistematik dapat meningkatkan produktiviti dan kestabilan keluarga. Jadi yang ketiga ialah beban hutang mengurangkan keupayaan menabung. Jadi kajian mendapati bahawa semakin tinggi komitmen hutang bulanan, semakin rendah kemampuan keluarga untuk membuat simpanan dan pelaburan. Jadi oleh itu, pengurusan hutang yang baik amat penting bagi mencapai kestabilan ekonomi keluarga. Okey, seterusnya ialah cadangan kajian pula. Jadi terdapat 3 cadangan utama yang dikemukakan. Yang pertama ialah memperluaskan program literasi kewangan. Jadi masyarakat perlu diberi pendedahan tentang pengurusan kewangan, hutang dan penabungan dengan secara lebih berkesan. Jadi pendedahan ini amat penting bagi membantu keluarga membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan mengelakkan masalah kewangan pada masa hadapan. Yang kedua ialah meningkatkan kesedaran pengurusan masa. Jadi pengurusan masa yang baik dapat membantu keluarga mengimbangi kerja keluarga dan aktiviti ekonomi tambahan dengan lebih teratur. Jadi ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan produktiviti dan membantu keluarga memperolehi pendapatan yang lebih stabil. Dan yang ketiga ialah menyediakan lebih banyak peluang pendapatan. Contohnya seperti latihan kemahiran, program kesawanan dan ekonomi digital. Jadi dengan adanya peluang ini, isi rumah dapat menambah sumber pendapatan keluarga dan meningkatkan taraf hidup khususnya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Jadi kesimpulannya ialah pengurusan kewangan dan masa yang baik sangat
penting dalam membantu keluarga mencapai kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi, sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.